Kenapa tak layak jadi Perdana Menteri? Bohong. Orang bohong tak layak, tuan-tuan. Assalamualaikum guys, dan apa khabar semua kawan-kawan? Aku nak share 4 panduan untuk rakyat Sabah. Yang pertama, jangan sesekali memilih pemimpin yang suka. Contohnya, bila abang mau bayar itu 40% untuk... Sudah bayar. You must know berapa kita ambil. Okey. 10. Berapa kita bagi? 17 bilion. Boleh kita 40% lagi. Okey. Ya, bincang elok. Berapa kita bagi? 17. Dari mana 7 itu? Dari negeri Semenanjung. Dari Semenanjung. Ya, kita bagi extra 7. yang kedua, jangan sesekali memilih pemimpin yang suka mempermainkan harapan rakyat. Contohnya, saya akan selesaikan masalah rakyat, masalah air, masalah jalan raya, kewarganegaraan dan sebagainya. Padahal sebelum ini pun mereka dah pegang tampuk kuasa. So sebelum ini mereka buat apa? Yang ketiga, jangan sesekali pilih pemimpin kaki rasuah. Contohnya, bila tiba musim pilihan raya, mereka akan berdoyong-doyong datang menghulurkan sumbangan, menghulurkan wang tunai dan sebagainya. Ini adalah contoh pemimpin yang suka rasuah. Apatah lagi, seperti mana pesanan Dr. Akmal Saleh. Kita wajib selamatkan Sabah daripada dinosaur-dinosaur yang merompak harta rakyat Sabah. Dinosaur-dinosaur inilah yang ketika dulu berkuasa, mereka langsung tak ingat kita pada orang kampung ini. Dan yang terakhir sekali, nombor 4. Jika kamu didatangi oleh calon-calon yang membawa buah tangan, beras, sumbangan, barang dapur, duit, bersalam, datang ke rumah dan sebagainya, jangan sesekali tidak ambil. Tolonglah ambil. Sebab apa? Lepas ni 5 tahun lagi lah kamu nak rasa daripada calon-calon wakil rakyat ni. Tetapi ambil sahaja, jangan undi. Sebab jika kamu undi dia, 5 tahun lagi lah baru kamu dapat muka balik. So, inilah 4 ciri-ciri calon yang kamu jangan sesekali undi mereka. Be aware, jangan sesekali pilih kerana dia akan menyusahkan dan akan merugikan rakyat Sabah. Boleh? So, siapa kamu nak undi, tepuk dada, berfikirlah dengan waras. Ciri-ciri pemimpin yang tidak sebutkan tadi, itulah calon yang perlu kamu undi untuk membawa Sabah ke arah yang lebih harmoni dan sejahtera, insya-Allah. Jika kamu rasa video ini sangat berguna, bolehlah sebar-sebarkan kepada seluruh rakyat Sabah supaya dapat membuat pilihan yang bijak demi masa depan Sabah, insya-Allah. Apa komen anda?